Kita ulang kaji sedikit riak lah. Kita ulang kaji bab riak. Mungkin ada yang tak datang hari tu kan. Okey. Okey, Acik tak ada itu bab riak. Okey, riak. Okey, siapa ingat apa maksud riak? Riak, apa beza riak dengan takabur? Ada beza tu. Riak tu untuk diri sendiri. Betul. Dia nak mempertonjolkan diri, ibadah dia ataupun amalan dia untuk diri dia sendiri. Contoh kalau kat sini kita tengok dekat dalam muka surat, kat sini kita boleh tengok ramai-ramai muka surat, saya pun tak nampak, muka surat 59 tak silap saya ni, kategori riak. Kita boleh tengok kat sini kategori riak. Yang pertama, riak dalam penampilan jasmani. Apa tulis dekat situ? Contohnya dia nak memperlihatkan badan yang kurus dan pucat supaya disangka banyak berpuasa di siang hari. Boleh pula macam tu ya. Kita nak somai, nak cantik supaya kita, untuk kita sihat kan. Tapi dia riak tu dia macam tu pula, dia punya kategori dia pula. Okay, kalau riak dalam perbuatan, contoh dia seperti menundukkan kepala dan memejamkan mata supaya disangkanya memikirkan perkara akhirat. Na'udzubillah min zalik. Riak ni dia nak mempertontonkan ibadah dia seolah-olah dialah yang terpaling baik. Itu riak. Beza pula dengan takabur. Apa takabur ni? Takabur ni, jom kita tengok apa maksud takabur ni. Jadi beza riak dengan takabur tu ya. Okey. Kita tengok apakah maksud takabur. Okey, takabur ni dalam bahasa Arab. Okey, daripada kalimah kabbara yukabbiru takbiran. Apa maksud takbir? Kita baca takbir hari raya Aidil Adha, kita baru takbir hari itu. Raya Aidil Fitri pun kita takbir. Apa maksud takbir sebenarnya? Membesar-besarkan, mengagung-agungkan kan. Okey. Jadi takabur ni kalau dari segi sudut negatif kita panggil sebagai membesarkan diri, mengagungkan diri, membangga-banggakan diri. Tu maksud takabur. Okey. Dari sudut bahasa, takabur berasal dari bahasa Arab, iaitu takabur artinya sombong ataupun membangga diri sendiri. Nanti kita tengok contoh takabur selepas ini ya. Okey, dari sudut istilah pula, takabur ni dia nak menampakkan kemuliaannya dan kebesarannya dibandingkan dengan orang lain. Ya, akulah orang paling kaya kat Jijan ni. Macam tu. Akulah orang yang paling banyak omeh kat Jijan ni. Macam itulah lebih kurangnya. Itu takabur maksudnya. Ya. Akulah yang paling warna pink sekali dalam geng-geng marhaban hari ni. Lebih kurang macam itulah komennya. Okey. Na'udzubillah, tak ada dalam ni orang lain ya. Okey. Itu maksud takabur. Dia nak membandingkan dirinya dengan orang lain. Tapi riak ni dia simpan diri dia sendiri. Macam tu ya. Okey, dia merosakkan hati lah. Riak ni merosakkan hati amalan dia kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Okey. Perkataan lain yang sama erti ialah sombong, bongkak, angkuh, tinggi diri ataupun bosa kepala. Dogel lah bonak sebonai maksudnya. Okey. Itu maksudnya takabur. Na'udzubillah, kita doa-doa moga kita jauh daripada semua sifat riak, sifat takabur, sifat hasad yang kita dah belajar sebelum-sebelum ni ya. Itu semua sifat mazmumah, sifat yang tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Okey. Takabur ni terbahagi kepada 3 bahagian. Yang pertama, takabur kepada apa? Ibu-ibu sekalian, takabur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maknanya apa kat situ? Keadaan seseorang yang tidak mengakui kebenaran yang datang dari Allah Subhanahu wa ta'ala seperti perintah solat, zakat dan lain-lain. Dia kata, aku tak solat tapi aku pun boleh berjaya juga. Itu pun kategori takabur. Aku tak tutup aurat tapi ada je orang suka dekat aku.
Itu pun kategori takabur. Aku tak bayar zakat pun tak apa, aku boleh je hidup. Macam tu. Aku tak sedekah pun tak apa, aku boleh je kaya. Macam tu. Dia bangga diri. Itu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Okay, moga-moga kita jauh daripada sifat-sifat macam ni ya. Yang kedua, takabur kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maksudnya apa ni? Seseorang yang tidak mengakui kebenaran risalah dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seperti tidak menerima cara kehidupan Rasulullah. Maknanya dia kata, ya ke makan tangan kanan tu sunnah, aku boleh je makan tangan kiri? Macam tu. Ya ke kalau selawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam kita dapat pahala, aku boleh tak boleh selawat? Macam tu. Kita naklah macam tu ya. Okey. Itu takabur kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Takabur terhadap sesama manusia ini biasa. Inilah yang kita lalui mungkin setiap hari, setiap saat antara manusia. Lebih-lebih lagi kita ada sekarang ni zaman media sosial. Semuanya kita nak mahu berkongsi kepada seluruh masyarakat ataupun seluruh orang di dunia. Okey. Hal ini biasanya terlihat dari hal-hal yang bersifat lahiriah ataupun zahiriah, hal-hal yang kita nampak. Seperti apa? Kekayaan, lagi kedudukan, rupa wajah ataupun kepandaian. Okey. Nanti kalau lepas keputusan SPM diumumkan, berebut-rebut ibu-ibu ayah mengongsikan keputusan anak-anaknya. Anak aku alhamdulillah mendapat 10A pada hari ini. Okey, bagus, alhamdulillah. Tapi kita kena jaga hati kita. Takut ada kat situ, ada timbul-timbul kita rasa bangga diri ataupun besar diri ya. Okey. Jadi kita tengok apa Allah kata tentang sifat takabur ni. Sifat takabur ni merupakan sifat yang tercela, sifat yang Allah tak suka pun, sifat mazmumah dan berbahaya. Okey, bahkan dibenci oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Okey, kita baca ramai-ramai dalam surah An-Nahl ayat 23. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. La jarama annallaha ya'lamu ma yusirruna wa ma yu'linun. Innahu la yuhibbul mustakbirin. Allah memang dah nyatakan betul-betul dalam kalam di dalam Al-Quranul Karim. Allah kata apa? Innahu la yuhibbul mustakbirin. Maksud dia apa? Allah ni tidak suka orang-orang yang sombong lagi membanggakan diri. Kita ni hidup di dunia, kita nak supaya Allah sukakan apa yang setiap kita lakukan ni, Allah akan suka. Apa yang kita buat, Allah suka. Apa yang kita masak, Allah suka. Apa yang kita kemas dekat rumah, Allah pun suka. Apa yang kita hidang pada suami untuk suami makan, Allah suka. Apa yang kita hidang untuk anak makan, Allah suka. Tu semua kita nak harapkan apa? Redha Allah. Kalau Allah tak suka kita, Allah sangat bahaya. Na'uzubillah min zalik. Semuanya kita buat kerana redha Allah Subhanahu wa ta'ala. Okey, apa kesan takabur tu? Kita tengok kesan takabur kepada orang yang mempunyai sifat takabur ni. Sesungguhnya takabur ni sangat besar dosanya. Ada dosa takabur ni ya. Walaupun di dalam hati terdapat sebesar biji sawi, walaupun sebesar biji zarah pun, takabur tu Allah memang tak suka dengan orang-orang yang takabur ni. Okey, kerana ia terdapat kekejian di dalamnya. Seperti apa? Yang pertama, dia merebut sifat yang khusus bagi Allah Subhanahu wa ta'ala, seperti firman-Nya dalam hadis qudsi. Hadis qudsi, apa maksud hadis qudsi ataupun hadis nabawi? Hadis qudsi ni makna dia daripada Allah Subhanahu wa ta'ala, tapi lafaz dia melalui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis nabawi makna daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan lafaz pun daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu beza hadis qudsi dengan hadis
Nabawi, ya. Okey, apa hadis kursi ni cakap? Daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maksud kita terus baca maksud dia. Allah Azza wa Jalla berfirman. Ni Allah yang berkata, lafaz daripada makna daripada Allah Subhanahu wa taala, ya. Segala kesombongan itu adalah sifatku. Maknanya yang boleh bersifat takabur adalah hanya pada Allah sahaja. Yang boleh maha membesarkan diri adalah daripada Allah Subhanahu wa taala sahaja. Dan kebesaran itu pakaianku. Maknanya kebesaran Allah, kegahnya sesuatu tu adalah daripada Allah sahaja. Sesiapa yang mencabut daripadaku, maknanya sesiapa yang mencuri sifat takabur itu daripada Allah, nescaya aku akan campakkannya ke dalam api neraka. Na'udzubillah min zalik. Kita hidup nak dambaan syurga. Kita jadilah wanita dambaan syurga. Saya baru je bagi satu perkongsian dekat Hospital Sultanah Aminah Johor Bahru. Tajuk dia wanita dambaan syurga. Sempena hari jurawat suami jururawat. Jadi kita pun terpalit dah juga sempena hari jurawat. Saya pun terpalit dah juga kena bagi perkongsian. Jadi tajuk yang saya sampaikan waktu tu wanita dambaan syurga. Sebab jurawat ni ramai wanita kan. Jadi dambaan syurga ni ibu-ibu sekalian sangat susah kalau kita nak masuk syurga. Ada banyak sangat cabaran dan ujian nak masukkan kita ni ke dalam syurga. Kalau kita tak diuji, janganlah anggap kita ni, wah aku hebat, aku tak ada sakit pun. Wah aku hebat, aku tak diuji. Jangan cakap macam tu. Kalau kita nak masuk syurga, kita mesti wajib diuji. Ujian dan cabaran itu memang akan ada bagi setiap orang-orang yang beriman. Kerana apa, dalam satu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kata, dunia itu adalah penjara bagi orang yang mukmin. Ad-dunya sijnun lil mu'min. Kenapa saya kata dunia penjara kepada orang yang mukmin? Kenapa? Agak-agaknya kalau kita kena keluar, kita pakai tudung, rasa seronok tak agak-agaknya? Wow, subhanallah, hebat, terbaik. Rasa tak tu bagus sangat-sangat. Itu maknanya tanda-tanda orang yang mukmin. Kan bagus kalau kita dalam dunia ni kita selesa, kita nak buat apa-apa je, betul tak? Keluar rumah tak pakai tudung, tak pakai stokin, tak pakai handsock, tak pakai sekup. Kita wanita macam-macam kan? Nak pergi kerongsang kat sini, kan sekejap kerongsang kat sini. Oh, dia tak pakai. Okey. Okay, alhamdulillah. Oh, mati tak pakai hari ni. Hari tu pakai mati jadi itu sebenarnya dunia sijnul lil mukmin. Orang yang baik ni kalau nak buat jahat sangat terpenjara hati dia. Itu penjara tu maknanya. Apa maksud penjara bagi orang mukmin? Dia susah nak buat jahat. Dia tak nak buat jahat. Sedangkan benda tu seronok. Maksiat. Siapa tak suka maksiat? Siapa tak suka mengumpat? Siapa tak suka berkata tentang orang lain? Betul tak? Memang benda tu semuanya itu penjara bagi orang mukmin. Orang mukmin dia menjaga hati supaya tidak melakukan perkara yang Allah tidak suka. Jangan risau, kita kat dunia je kita pakai tudung, ibu-ibu sekalian. Dekat syurga nanti kita bebas. Kita tak pakai tudung, kita tak perlu nak mengaji, kita tak perlu nak solat. Kita tak perlu pun nak baca Quran. Ibadah hanyalah di dunia sahaja. Tapi di syurga nanti kita tak ada lagi ibadah. Jadi kita seboleh-bolehnya kita beribadahlah sebaik yang mungkin, sebaik yang boleh. Kita anggap kalau kita solat tu, itulah solat yang terakhir kita di muka bumi ini. Di hidup kita ni, itulah solat terakhir kita. Kalau kita baca maksurat tadi, ya Allah ya Tuhanku, kita baca maksurat tu dengan hadir hati kita, semoga-moga maksurat inilah, agak-agaknya inilah maksuratku yang terakhir di dunia ini. Macam tu, kita kena sentiasa ingat macam tu. Semoga kat syurga nanti kita selesa. Kita syurga tak ada dah ibadah dah, jangan risau. Tapi masa tu ada satu, saya tak pasti, ada kisah tu, ya Allah aku rindu akan satu perkara dekat dunia aku sentiasa lakukan. Apakah itu wahai hambaku? Aku rindu akan baca Al-Quran. Orang mukmin ni sehingga kan di syurga pun dia terasa lazatnya bacaan Al-Quran itu. Jadi jangan rasa bosan, jangan rasa jemu, jangan rasa kita rasa penat beribadah dekat dunia.
Sebab dunia ini penjara untuk orang mukmin kan. Inilah dia. Betul hadis Rasulullah. Dunia itu penjara bagi orang yang mukmin. Okey, sabarlah ya wahai ibu sekalian. Okey, jadi apa? Jadi jangan kita takabur, kerana Allah akan campakkan orang-orang takabur tu ke dalam api neraka. Na'udzubillah min zalik. Okey. Lagi apa kesan takabur ni? Dia mengingkari yang benar dan menghina manusia. Okey, kalau dah sampai menghina manusia ni tak baik lah. Sangat tak baik ya. Okey, kemudian yang ketiga, sifat takabur menjadi sebab meninggalkan sifat terpuji. Kerana yang pertama, dia tidak mampu mengasihi manusia sebagaimana dia mengasihi dirinya. Dia tidak mampu nak merendahkan diri. Ialah hasil nak membesarkan diri, tak boleh nak rendahkan diri. Saya pernah sebut sebelum ni, kalau kita rasa kita nak rasa rendah diri, kita nak cakap macam mana, ataupun kita rasa redha, kita nak cakap macam mana, kita akan tengok orang yang lagi kurang daripada diri kita. Kita jangan tengok orang yang lebih daripada diri kita. Kita tengok orang yang, contoh kita bawa kereta, kita tengok orang yang tiada kereta, yang sentiasa bawa motor, yang sentiasa bawa basikal untuk mencari rezeki dia. Itu dia. Kita nak timbulkan rasa cukup ataupun qanaah di dalam hati kita, ya. Kemudian dia tidak mampu meninggalkan marah dan dengki. Dia tidak mampu berlemah lembut ketika memberi nasihat. Dia tidak mampu meninggalkan riak. Sangat bahaya apabila kita telah mempunyai sifat takabur, ya. Okey, macam mana kita nak tangani sifat takabur ni ibu-ibu sekalian? Penyakit sifat takabur ataupun membesarkan diri ni boleh diubati dengan mengenal dan mengetahui hakikat diri kita. Kita ni datang daripada apa? Kita dicipta daripada apa? Segumpal tanah. Okey. Sebenarnya kalau proses ciptaan manusia datang daripada air mani kan? Air mani tu macam mana rupa air mani? Wangi ke busuk? Busuk. Hina ni sebenarnya kita ni. Kalau kita nak patah balik diri kita ni kan, nak patah balik asal diri kita ni asal daripada air mani yang Allah cipta. Kemudian barulah Allah ciptakan ketubuh badan dia, darah dia jadi segumpal daging, disalutkan dengan tulang, dan kemudian terhasillah sebuah janin. Itu dia. Kita patah balik pada diri kita. Kalau kita dah berjaya, dah berpangkat tinggi, dah mempunyai sebuah rumah yang besar, kita nak muhasabah diri kita balik, kita ingat balik kita dulu susah sebenarnya. Kita datang daripada orang yang sangat susah, mak ayah kita susah, mak ayah kita bersengkang mata. Kerja siang malam untuk membesarkan kita. Kita macam tu. Kita berpatah balik kepada yang dulu, hakikat kita yang dulu, ya. Okey, asalnya manusianya daripada tiada, kemudian Allah yang menciptanya. Itu yang pertama. Yang kedua, Allah ni menciptakan daripada tanah, kemudian daripada air mani. Kita dah sebut tadi air mani yang hina. Ya, betul. Kita pernah sebut macam mana air mani itu kan, rupa dia kan. Lalu menjadi darah, kemudian menjadi segumpal daging, lalu diberikan nyawa, dan seterusnya jadilah seperti kita ni. Kalau Allah berikan kita nyawa, Rasulullah kata hidup hayat umat aku adalah sekitar 60-an. Lebih daripada 60-an itu bonus daripada Allah. Jadi siapa yang lebih daripada 60-an ni bonus daripada Allah Subhanahu Wa Taala untuk kita lagi apa? Buat lagi banyak kebaikan dan tinggalkan larangan Allah Subhanahu Wa Taala, ya. Dia tidak memiliki penglihatan, pendengaran, lagi apa? Tidak berpengetahuan dan tiada kekuatan melainkan Allah yang bagi. Ibu-ibu sekalian, saya cakap saya, ibu-ibu sekalian datang ke majlis ilmu pada hari ini adalah sebab kerana Allah yang kuatkan hati ibu-ibu sekalian. Allah yang kuatkan tenaga dan kudrat kita untuk membawa kereta. Allah yang kuatkan tenaga kita ni untuk kita memandu.
kita bawa motor, kita bawa basikal elektrik. Saya dengar ada ibu-ibu yang bawa basikal elektrik kat Dijan ni kan. Ya, okey, untuk pergi ke semata-mata untuk majlis ilmu di masjid kampung Dijan ni ya. Okey. Kadang-kadang dia jahil terhadap sesuatu, ingin melupakan tetapi tidak mampu. Dia membenci sesuatu tetapi ia memberi manfaat, begitulah sebaliknya. Hakikatnya manusia tiada upaya langsung melainkan ianya datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Hatta kita nak masak ambil senduk tu pun kekuatan tu datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Hatta kita nak ambil penyapu, nak sapu rumah pun datang daripada Allah Subhanahu. Semuanya datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi siapa yang layak sifat takabur tu daripada siapa? Hanya Allah sahaja yang boleh maha membesarkan diri dia sebagai pencipta kepada seluruh manusia. Okey, boleh? Bab takabur boleh ya? Okey, jadi kita moga-moga jauhlah daripada sifat takabur. Okey, apa beza riak dengan takabur ni? Okey, kita tengok, saya dah ada catat kat sini ya. Riak ni dilakukan sesuatu ibadah supaya dia dilihat. Dilihat maknanya diri dah dia yang terpaling beribadah, diri dia dah yang terpaling berpuasa, diri dia yang terpaling banyak baca Quran. Itu riak. Fokus dia untuk pandangan kepada orang, kepada diri dia. Okey. Tapi kalau takabur ni merasa diri dia lebih baik, okey, fokus dia kedudukan diri dia berbanding orang lain. Maknanya takabur ni dia nak bandingkan diri dengan orang lain. Akulah yang lebih hebat, aku yang lebih kaya, aku yang lebih pandai. Itu takabur dengan riak. Okey, alhamdulillah selesai bab takabur. Kesan riak ni dia dapat rosakkan amal, takabur dia dapat rosakkan hati dia. Ya, na'udzubillah min zalim. Okey, selesai kita belajar bab sifat mazmumah. Kita dah sentuh bab hasad, riak, takabur. Tak silap saya 3 bab tu, betul tak? Hasad, riak, takabur. Sekejap saya tengok balik. Sekejap ya. Hasad kita dah pergi. Hasad, dengki dah sudah, riak dah sudah, takabur dah sudah. Okey, so kita balik kepada ihsan. Masya Allah. Ikhlas dah sudah kan? Ikhlas dah sudah sebelum tu. Okey, sekarang kita masuk bab apa? Ihsan. Okey, apa maksud ihsan? Masya Allah. Ihsan. Siapa nama anak-anak kat sini Ihsan ada? Ataupun Hasan? Cucu ada. Masya Allah. Apa maksud ihsan ni ibu sekalian? Maksudnya baik. Ihsan ataupun Hasan maksud dia baik, maksud dalam bahasa Arab ya. Okey, kita tengok maksud pengertian ihsan. Ihsan sangat penting untuk kesedaran dalaman seseorang kerana kebaikan yang dilakukan ini disebabkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Apa sahaja kebaikan yang kita lakukan, kita patah balik kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Apa yang orang puji kita, baiklah kau ni, sedaplah kau ibu masak, semuanya kita pulangkan balik segala pujian tu kepada Allah Subhanahu Wa Taala ya. Okey, sukakan kebaikan bukan untuk tujuan menunjuk-nunjuk macam tadi tu takabur tu ya kepada orang lain. Ihsan ni mampu menjana kepribadian yang mulia dalam setiap diri muslim jika dilaksanakan dengan penuh kejujuran. Bahawanya Allah itu maha melihat. Kita buat ni sesuatu ni, kita rasa seolah-olah Allah tu melihat kita. Ya, itu maksud ihsan yang sebenar. Kita tengok menurut istilah dia, itu maksud ihsan ya. Bahasa ihsan ni berasal daripada perkataan bahasa Arab. Semua bahasa Arab takabur pun bahasa Arab, hasad pun bahasa Arab ya. Okey, ihsan ni daripada perkataan bahasa Arab ahsana yuhsinu, yang bermaksud berbuat baik ataupun mendatangkan kebaikan. Lawan perkataan ahsana dengan yuhsinu tu maksudnya isaah, iaitu berbuat jahat. Isaah tu jahat, sayyi'un, berbuat jahat ya.
Ya, Isaah sebutan dia ya. Okey. Dari segi istilah, sebagaimana hadis Jibril. Ustazah ada hadis Jibril pula. Apa maksud hadis Jibril Ustazah? Tadi hadis Qudsi. Hadis Qudsi tadi apa maksud dia? Makna daripada Allah Subhanahu Wa Taala, lafaz daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau hadis Nabawi, makna daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lafaz daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis Jibril ni maksud dia apa? Hadis yang terkenal tentang asas-asas ke dalam hidup manusia, itu rukun iman dan rukun Islam. Hadis Jibril maksud dia ya. Okey, tetap daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga. Okey. Hadis Jibril alaihi salam ni, ihsan ni bermaksud seseorang yang menyembah Allah. Menyembah Allah ni maksud beribadah kepada Allah. Tidak kisahlah dia solat ke, dia baca Al-Quran ke, dia bersedekah ke, yang penting dia beribadah. Apa sahaja bentuk ibadah kepada Allah, seolah-olah dia melihat Allah. Itu dirasakan ihsan. Tadi seolah-olah dia melihat Allah, dan jika dia tidak mampu melihat Allah, maka sesungguhnya Allah sedang lihat dia. Masya Allah, hebatnya orang yang sifat ihsan ni. Maknanya dia buat sesuatu ibadah tu seolah memang dirasa Allah berada dengan dia. Dirasa Allah nampak, dirasa dia dapat Allah, dan kalau dia tak mampu nampak Allah pun, tapi Allah nampak dia apa yang dia telah lakukan. Bila kita ada sifat ihsan ni, kita rasa takut nak buat perkara jahat ataupun mungkar ataupun maksiat. Ya, na'udzubillah min zalik. Jadi moga-moga kita semua di sini dikurniakan sifat ihsan di dalam hati kita ya. Okey. Dalil ihsan. Ni dia dalil ihsan. Firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah Al-Qasas. Okey, jom kita baca ramai-ramai. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa bismillahirrahmanirrahim. Wabtaghi fima ataakallahu ad-darul akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya wa ahsin kama ahsanallahu ilaik wa la tabghil fasada fil ard innallaha la yuhibbul mufsidin. Kita tengok maksud dia. Dan carilah pada yang telah dianugerahkan Allah kepadamu pahala sebagai negeri akhirat. Kita buat apa-apa saja kita ingat, ya Allah, moga-moga engkau redha kepada aku, supaya Allah kurniakan pahala. Kita buat segala-galanya untuk mencari redha Allah Subhanahu Wa Taala. Tetapi janganlah kamu lupakan bahagianmu di dunia. Tapi jangan pula kita lupa di dunia. Aku tak nak kerja lah, aku nak solat je. Biar duit masuk tepi-tepi bantal aku ni, insya-Allah ada tu, Allah bagi tu. Tak boleh macam tu pula. Kerja tetap kena kerja, keluar mencari nafkah, nak bagi anak-anak kita makan, kan? Ya. Dan berbuat baiklah kepada hamba Allah. Hamba Allah maksudnya ibu bapa kita, adik-beradik kita, kawan-kawan kita. Siapa yang pergi haji ni mungkin satu maktab dengan dia, satu bilik dengan dia, saling berbuat baik antara satu sama lain ya. Dengan pemberian nikmatnya yang melimpah-limpah. Dan janganlah engkau melakukan kerosakan di muka bumi ini. Sesungguhnya Allah tidak suka orang yang berbuat kerosakan. Kerosakan dalam bahasa Arab mufsidin. Innallaha la yuhibbul mufsidin. Sesungguhnya Allah tidak suka orang yang melakukan fasad. Fasad ni kerosakan. Apa sahaja jenis kerosakan. Kerosakan fizikal, kerosakan hati. Orang mengumpat Allah tak suka. Orang riak Allah tak suka. Allah hanya suka apa? Innallaha yuhibbul
muhsinin. Orang yang membuat baik ataupun melakukan kebaikan. Okey. Itu juga Allah pun sebut dalam surah An-Nisa ayat yang ke-36. Okey, banyak lagi hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun. Okey, kita tengok hadis Rasulullah ni. Saya suka nak sebut hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, diriwayatkan oleh Imam Muslim daripada Sayyidina Abu Ya'li Shidad Ibnu Aus radhiyallahu anhu. Okey, kita baca ramai-ramai. Ini maksud makna istilah ihsan dalam hadis ni. Al-ihsanu an ta'budallaha ka'annaka tarahu. Maksud dia apa? Ihsan itu kamu beribadah seolah-olah kamu melihat Allah. Ka'annaka tarahu. Ka'annaka, seolah-olah awak melihat Allah, dia, tarahu. Okey? Fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka. Maksud dia apa? Dan kalaulah kamu tidak melihat Allah, fa in lam takun tarahu, sesungguhnya Allah melihat segala perbuatan kamu. Fa innahu yaraka, tapi Allah melihat perbuatan kita. Jadi waktu kita solat tu kan, ibu-ibu sekalian, susah kan nak dapat level khusyuk ni? Susah ke senang? Susah sangat-sangat. Ayah saya cuma sebut satu je. Level-level kita ni, kalau nak dapat khusyuk tu sangat susah. Itu para sahabat tabi'in dapat khusyuk. Tapi level-level macam kita ni, kita dapat level apa yang saya kata? Level ketenangan. Ya, tenang tu insya-Allah kita boleh dapat waktu solat. Tenang. Nak dapatkan tenang tu ibu-ibu sekalian, pertama sekali kita kena tahu apa maksud yang kita baca. Surah Al-Fatihah tu sebaiknya kita faham maksud dia. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji kepada Allah yang mencipta sekalian alam. Kita rasa yang pertama kita tadabbur setiap makna ayat yang kita baca. Yang kedua, seperti kita dalami maksud ihsan ni. Kita ibadah ni seolah-olah kita nampak Allah. Dan sekiranya kita memang tak boleh nampak Allah, tapi Allah nampak apa yang kita lakukan. Itu je yang kita boleh usahakan. Nak dapat khusyuk ni pada memang level apa? Sahabat dan juga tabi'in. Sangat susah, tapi kita boleh dapat tenang tu, insya-Allah boleh. Ya. Okey. Jadi, itu hadis ni dia sangat kena dengan maksud istilah ihsan tersebut, ya. Okey. Jadi kita tengok dekat sini lagi satu. Okey. Hadis yang ni yang bawah ni kita baca ramai-ramai ibu-ibu sekalian. Innallaha katabal ihsan ala kulli syai'in. Sesungguhnya Allah telah mewajibkan berbuat kebaikan kepada semua, kepada segala sesuatu. Fa idza qataltum fa ahsinul qitlah. Kalau kamu nak membunuh pun, kamu kenalah membunuh dengan kebaikan. Sudah nak guna hadis nak bunuh orang pula. Jangan ibu-ibu sekalian, tak boleh. Dia yang sesat tu dalam hadis ni boleh ni ustazah, boleh ni kita nak bunuh orang, tapi kita kena bunuh orang baik-baik. Jangan macam tu, bukan. Itu kita lepas ni kita terangkan apa maksud hadis ni, ya. Wa idza zabahtum fa ahsinu adzibhah. Jika kamu nak sembelih, maka memperelokkanlah sembelih kamu. Okey. Wala yuhidda ahadukum syafartah wala yarihu dhabihatah. Yakni apabila kita sembelih tu, kita baru je lepas ibadah korban kan, apa yang kita boleh buat adalah pisau tu kena asah tajam, barulah kita dapat sembelih dengan sak sekali sahaja, dengan lancar. Itu pun terdapatlah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Begitu tingginya sifat ihsan ni, hatta dengan haiwan binatang pun Allah telah ajar kepada kita supaya kita menyantuni beliau, menyantuni haiwan-haiwan ni dengan baik. Maksud membunuh dekat sini ni, kita boleh cakap kat sini, contoh kita ada hukuman kesalahan kan, hukuman gantung. Suami saya pernah cerita, dia pernah masuk dalam penjara, lawatan penjara masa study kan. Waktu hukuman pesalah-pesalah penjara ni dijatuh pada orang Muslim, dijatuhkan pada hari Jumaat. Dia yang tahu kan.
pada hari Jumaat. Pada hari Jumaat, waktu tu kemudian lepas subuh. Lepas subuh tu dibawa ke tali penggantungan sekali saja. Serap saja. Untuk terus, makna tak ada sakit, tak ada seksakan manusia tu kan. Itu pun kiranya baguslah cara macam tu kan. Tapi kalau orang luar ada yang kerusi elektrik, ada yang makan racun, ada ya, itu menyeksa lah. Kalau kita tengok video-video dekat YouTube, ada banyak cara-cara seksaan hukuman mati dekat negara-negara barat. Ada kerusi elektrik, ada makan racun, ada. Tapi kita kalau Islam ni hukuman qisas. Hukuman qisas pun ada. Tapi hukuman tu sekali kita ngap saja, terus mati. Ya. Boleh ya. Macam tu sekali kita nak belajar sifat ihsan ni, sampai macam tu sekali ibu sekalian. Tapi hadis ni lebih kepada cara sembelihan lah. Kita baru saja korbankan. Aspek utama. Dalam ihsan ni ada berapa aspek ni? Kita tengok ada 3 aspek utama, iaitu yang pertama ibadah, yang kedua muamalah, dan juga yang ketiga akhlak. Yang pertama ibadah. Kita tengok sikit bab ibadah. Kita wajib bersifat ihsan dalam beribadah, menunaikan semua jenis ibadah seperti solat, puasa, haji, berjihad, hormat terhadap mukmin, mendidik anak, menyenangkan isteri. Kita kena cakap kat suami kita ni, abang, tadi saya belajar bab ihsan ni. Abang kena senangkan isteri ya. Cakap dengan suami macam tu ya. Lagi apa? Meniatkan setiap yang mubah. Mubah tu yang harus. Untuk mendapat redha Allah Subhanahu wa taala dan lain-lain. Semua ibadah yang kita lakukan hendaklah dilakukan dengan cara yang betul, iaitu menyempurnakan syarat, rukun, sunnah dan adabnya. Boleh ke kita solat awal-awal sekali kita terus sampai akhir? Boleh ke? Tak boleh. Jadi kita nak mengihsankan ibadah solat tu, kita kena santuni rukun solat. Itu maksud dia lah. Betapa halusnya Islam tu nak ajar kita. Boleh ke kalau kita nak kalau kita nak puasa tapi kita nak puasa start pada Zuhur, boleh ke? Tak boleh. Kita kena santuni dan patuh arahan daripada Allah Subhanahu wa taala. Itu maksud ihsan dalam ibadah. Kita kena patuhi adab-adab, syarat dan juga rukun-rukunnya. Itu maksud dia ya. Hal ini tidak mungkin dapat ditunaikan oleh seseorang kecuali jika ketika melaksanakan ibadah-ibadah tersebut. Itu sajalah. Maksudnya apa yang saja kita lakukan, ibadah solat ke, Al-Quran ke, bersedekah ke, puasa, seolah-olah kita nampak Allah. Tapi kita memang tak boleh nampak Allah. Jadi kita kena rasa Allah tu tengah tengok kita. Itu saja kunci tentang ihsan tersebut. Boleh ya? InsyaAllah. Hendaklah kamu menyembah Allah seakan-akan engkau melihatnya. Dan jika engkau tidak dapat melihatnya, maka sesungguhnya dia maha melihat kita. Itu saja kita kena tanamkan diri kita. Apa saja segala ibadah kita. Ibadah kita memasak, ibadah kita suruh anak kita solat, ibadah kita memvacuum rumah. Sekarang zaman vacuum bukan zaman sapu rumah dah. Sekarang zaman vacuum rumah pula ya. Semuanya sebab Allah Subhanahu wa taala. Itulah dia aspek-aspek utama dalam ihsan. Kita tengok berdasarkan nas Al-Quran dan As-Sunnah, ibadah ni mempunyai 3 tingkat darajatnya yang masing-masing. Seperti berikut. Tingkat taqwa. Siapa ingat maksud taqwa? Kita dah belajar taqwa dah ni. Siapa ingat maksud taqwa? Iaitu menunaikan perintah Allah dan meninggalkan larangan Allah Subhanahu wa taala. Setiap kali khutbah Jumaat kan ada kan, ya ayyuhan nas ittaqullah. Itu setiap kali khutbah kepada setiap solat Jumaat kan. Kalau kita tengok sini baris yang berapa maksud takwa ni? 1, 2, 3, 4, 5. Baris kelima. Takwa yang sempurna adalah dengan menunaikan seluruh perintah Allah
dan meninggalkan segala larangannya. Itu memang maksud takwa. Bila kita tanya apa maksud takwa, itulah maksud dia. Bila kita tanya apa maksud ihsan, apa maksud ihsan tadi kita belajar? Kita melakukan ibadah seolah-olah kita nampak Allah. Tapi kalau kita tak nampak Allah, kita rasa Allah tu boleh nampak kita. Itulah maksud ihsan. Okey, tingkat takwa. Tingkat ini adalah paling bawah. Ini yang paling bawah ni. Biasa ni insya-Allah daripada saya lah. Saya cakap pasal diri saya ni. Saya lah ni tingkat takwa saya paling bawah sekali dari segi ibadah ihsan saya ni. Dengan darajat yang berbeza. Tingkatan takwa adalah tingkatan di mana seluruh darajatnya dihuni dengan golongan muttaqun. Muttaqun ni maksud orang-orang yang bertakwa. Sesuai dengan darajat ketakwaan masing-masing. Okey? Hal ini bererti meninggalkan salah satu perintah Allah akan mengakibatkan rasa ragu-ragu dan melakukan salah satu larangannya adalah dosa. Kita rasa takutlah nak lakukan apa yang Allah larang. Takut kita rasa contoh kan, saya kan kalau nak contoh nak angkat baju kat ampayan kita kat luar tu je. Ya Allah nak ambil tudung, Masya Allah, rasa beratnya. Boleh, rasa macam nak terus keluar, ambil terus kan. Tu Allah ni sanggup selai, nak ambil tu Allah selai je. Tapi ya Allah Tuhanku, kita bermujahadah tu, berjihad tu daripada nafsu kita tu. Nafsu kita kata apa? Tak apa Rijah, kau boleh je keluar tu tanpa pakai tudung. Tapi kalaulah kita boleh lepas, kan rasa macam senang nak capai macam Tuhan je kan, macam tu je kan. Tapi kalaulah kita bertakwa kepada Allah, kita takkan lakukan keluar dengan tanpa memakai tudung, tak ada. Ya, jadi kita kena sama-sama bermujahadah diri kita supaya jadi orang-orang yang bertakwa. Betul kan? Itu memang saya rasa memang satu mujahadah betul tu. Ya Allah, sehelai je tu Allah yang ampayan tu. Pintunya dekat dengan ampayan. Sebab tu rasa nak keluar je, buka pintu, ambil. Tapi nak tak nak kita memang kena pakai tudung. Kalau pakai baju lengan panjang, kena pakai baju lengan panjang. Baru kita boleh ambil dah tuala sehelai di ampayan tersebut. Macam itulah kita seorang wanita. Macam-macam kan kita punya lapisan kan. Tudung, lengan panjang dan sebagainya. Okey. Okey, lagi apa? Tingkat albir. Tadi tingkat at-taqwa. Sekarang tingkat albir. Okey. Tingkat albir ni maksud dia apa? Ini maqam yang kedua. Maqam pertama tadi tingkat at-taqwa, al-muttaqun. Ni kita masih lagi bahagian aspek utama ihsan, aspek ibadah ya. Dan ibadah ada lagi peringkat lagi, tingkat takwa yang paling bawah. Yang kedua tertinggi adalah tingkat albir. Albir ni maksud dia kebaikan. Selalu kita dengar birrul walidaini, maksudnya buatlah kebaikan kepada ibu bapa. Okey. Tingkat albir ni adalah tingkatan pertengahan, di tengah-tengah. Iaitu peringkat yang dihuni oleh golongan al-abrar. Tadi apa golongan at-taqwa tadi? Golongan apa? Al-muttaqun ataupun al-muttaqin, orang-orang yang bertakwa. Kalau albir ni golongan apa? Al-abrar. Okey. Al-abrar ni maksud dia apa? Siapa nama dia anak abrar ni? Alhamdulillah pun maksud dia baik. Nama dia abrar ya. Bagi nama kalau insya-Allah ada anak cucu-cucu kan, nanti bagi nama yang elok-elok je ibu-ibu sekalian. Jangan bagi nama anak apa sama-sama sekarang Camelia. Kemain lagi Camelia. Jarang saya dengar sekarang bagi ibu-ibu sekarang zaman sekarang bagi nama anak Maryam, Asiyah. Tu semua penghuni wanita, penghuni syurga tu. Kini zaman sekarang Camelia. Lagi apa? Demia. Apa lagi ya? Zaman-zaman moden, nama moden sekarang ni ya. Ni ya. Jadi bagilah nama-nama yang sedap untuk kita panggil. Nanti kat mahsyar nanti, nama itulah yang akan disebut. Walaupun contoh nama saya Khadijah, ramai lagi nama Khadijah kan. Bila Allah kata ya Khadijah, kita akan automatically tahu kita bangun. Itulah yang Allah sebut tentang diri kita. Ya, kalau boleh bagi nama yang anak-anak yang terbaik. Ya, bagi nama anak cucu-cucu yang terbaik juga. Yang mempunyai maksud yang baik juga. Ya. Okey. Apa maksud abrar ni? Tengok abrar maksud dia apa. Abrar ni sesuai dengan amalan-amalan kebaikan yang mereka lakukan dan ibadah-ibadah sunnah yang dicintai dan
diredai. Kalau al-muttaqun tadi, takwa tadi, dia lakukan ibadah wajib. Tapi kalau kita masuk bab abrar ni, dia tingkatkan lagi sekali, iaitu dimasukkan ibadah sunnah. Tadi kita bacakan takwa tadi ibadah yang paling bawah, maknanya orang yang paling level yang paling bawah sekali. Level yang pertengahan ditambah lagi sekali, itu ibadah sunnah yang dicintai dan diredai oleh Allah Subhanahu wa taala. Hal ini dilakukan setelah mereka menunaikan segala yang wajib pada peringkat takwa. Yang takwa dia buat perkara yang wajib. Maknanya dia buat apa yang Allah suruh dan dia tinggal apa yang Allah larang. Sifat amalan sunnah adalah semata-mata untuk mendekatkan diri kepada Allah dan merupakan tambahan daripada ibadah fardu serta menjauhi perkara yang diharamnya. Contoh kalau al-muttaqun ni ibadah solat 5 waktu, alhamdulillah. Dia terbaik, sempurna 5 waktu dia solat. Tapi kalau golongan albir ataupun abrar ni ditambah. Sebelum subuh dia solat sunat 2 rakaat. Subhanallah, solat 2 rakaat sebelum subuh merupakan didapat ibadah yang terbaik di seluruh alam, kan? Kita tahu berhadis-hadis tapi berat kita nak buat, kan? Ibu sekalian, kan? Sunnah maknanya dia top upkan lagi daripada ibadah wajib tu. Dia buat puasa sunat, dia baca Al-Quran. Okey, dia tutup aurat tu golongan al-muttaqun dah tutup aurat pakai tudung. Tapi kalau golongan abrar ni dia melabuhkan lagi, dia melonggarkan lagi. Itu maksudnya golongan al-muttaqun dengan al-abrar, ya. Okey. Dan yang paling tinggi, ini dia yang paling tinggi, iaitu tingkat al-ihsan. Yang pertama tadi tingkat apa, ibadah yang paling rendah tadi apa dia? Al-muttaqun ataupun takwa. Yang kedua al-abrar ataupun albir, kebaikan. Dan yang akhir sekali apa dia? Tingkatan al-ihsan. Ini tingkatan tertinggi. Dalam buku ni dia kata apa? Tingkatan tertinggi dengan darjat yang berbeza-beza juga. Tingkatan ini sebab tu dalam syurga ni kita ada kategori syurga kita. Mungkin istana kita berbeza-beza juga berdasarkan amalan-amalan kita di dunia. Tapi insya-Allah semua orang mukmin akan mempunyai sebuah istana yang sangat maha luas di syurga. Nanti saya di istana saya nak ziarah istana Ustazah Faridah pun boleh. Bila-bila saya berasa nak kalau saya bersama insya-Allah saya bersama dengan suami saya, jom bang kita pergi ziarah Ustazah Faridah punya istana terus berumah dekat syurga nanti. Ya. Jangan risau ibu saya. Kalau rumah kita rasa rumah kita biasa kat dunia, insya-Allah moga-moga Allah kurniakan rumah yang maha luas dan maha besar di syurga nanti. Setiap daripada kita mempunyai istana kita masing-masing di syurga. Ya, kita boleh melancong. Sebagaimana kita boleh melancong dekat dunia ni, kita nak melancong kat Perak ke, kat Perlis ke, dekat Sabah, Sarawak ke, kita pun boleh melancong dekat syurga nanti. Tapi cara saya tak dapat bayangkan lah, naik kapal terbang ke, naik kereta api ke, kita tak dapat bayangkan lah, ya. Mana tahu. Ya, sangat indah syurga. Kita kena sentiasa bercakap tentang syurga, tentang neraka, supaya kita menjadi seorang mukmin yang Allah redha. Betul. Okey, insya-Allah saya boleh je nak ziarah Mak Atih. Jom bang kita ziarah istana Mak Atih bang. Mantap, kita boleh perkena jus orang daripada bidadari dia. Setiap istana tu dia ada bidadari pula tu. Masya-Allah. Jadi semangat kan kita nak baik kan? Bila kita selalu dengar cerita syurga kan? Dan bila kita cakap pasal neraka, takut untuk lakukan perkara-perkara yang Allah ingkar ataupun Allah mungkar, ya. Okey. Tingkatan al-ihsan, ini yang paling tinggi sekali. Tingkatan ini akan dicapai oleh golongan apa dia? Al-muhsinun. Yang pertama tadi al-muttaqun. Yang kedua apa? Al-abrar. Dan yang paling atas apa tadi? Al-muhsinun. Ini yang paling tinggi sekali, ya. Mereka ni adalah orang yang telah melepasi peringkat pertama tadi, peringkat muttaqun. Dan yang kedua iaitu peringkat al-abrar. Okey. Ihsan ni pun dia ada dua juga sudut. Yang pertama apa? Kesempurnaan dalam beramal serta menjaga keikhlasan dan kejujuran ketika beramal. Ini yang subhanallah paling susah ni. Hati tiada siapa yang boleh nampak. Kalau boleh kita belah hati masing-masing macam-macam kita boleh nampak kan? Dia ni macam bagus lah.
dia ni macam hebat lah. Tapi hanya siapa yang boleh tahu? Kita dengan Allah sahaja. Jadi moga-moga kita sama-sama menjaga hati kita jadi orang yang lebih baik, ya. Lepas tu yang kedua, ihsan sentiasa memaksimalkan amalan-amalan sunnah yang dapat mendekatkan diri kepada Allah atas dasar mencari keredaan Allah. Dia memaksimalkan seboleh-bolehnya sunnah qabliyah, sunnah ba'diyah dia lakukan. Masya Allah, hebatnya. Saya pun tak terlaku sebegini, ya. Puasa sunnah Isnin Khamis dia buat. Kalau bukan puasa sunnah Isnin Khamis, puasa Nabi Daud Isnin, Rabu, lepas tu Jumaat, lagi apa? Ahad dan sebagainya. Ya. Hebat. Orang-orang macam ni memang orang apa? Muhsinun. Moga-moga kita boleh menjadi orang daripada orang muttaqun, kita jadi orang al-abrar, kemudian kita jadi orang muhsinun. Orang muttaqun ni macam saya kata tadi, dia melepaskan ibadah yang wajib. Maksudnya solat 5 waktu dia tetap lakukan. Itu golongan orang al-muttaqun. Ini kebiasaan orang yang buat orang tingkat takwa, kita gelar sebagai orang al-muttaqun. Naik level lagi satu orang apa? Golongan al-abrar. Lagi atas lagi golongan al-muhsinun. Moga-moga kita menjadi golongan al-muhsinun di sisi Allah. Amin ya rabbal alamin, ya. Okey, kita selesai bab ibadah. Ihsan dari segi ibadah kita selesai. Kita pergi pada aspek yang kedua. Boleh lagi ke ibu-ibu sekalian ni? Boleh lagi ke? Boleh, ya? Ya, boleh. Oh ya, okey, baik. Sekarang pukul berapa, Mak Teh? Sekarang pukul 10.20. Kita tamat pukul 21, pukul 10.30 boleh lah. 10.30 lagi 10 minit. Okey, kita habiskan bab ihsan. Boleh ibu-ibu sekalian? Boleh, ya, kita habis bab panjang pula bab ihsan ni, ya? Tak berhenti pun tak apa, sedap. Okey, saya percepatkan semaksimal yang mungkin, insya-Allah. Okey. Selesai bab ihsan, aspek utama dan ibadah. Aspek ihsan yang kedua yang apa dia? Bab muamalah. Muamalah ni apa maksud dia? Pergaulan kita, hubungan kita dengan ibu bapa kita, dengan adik-beradik kita, dengan anak-anak kita, dengan kawan-kawan kita, dengan jiran tetangga kita. Bab muamalah itu maksud dia hubungan, pergaulan, ya. Okey. Dalam perkara muamalah, sifat ihsan ni dijelaskan dalam Al-Quran, dalam surah An-Nisa ayat 36. Okey, saya baca dia punya maksud akhir sekali tu, ya. Maksudnya apa? Allah kata sesungguhnya Allah ni tidak suka kepada orang-orang yang sombong, takbur dan membangga-banggakan diri. Ya, kita dah baca sebelum ni. Innallaha la yuhibbul mutakabbirin. Allah tidak suka orang-orang yang takabur. Okey. Antara mereka yang berhak mendapatkan ihsan dalam aspek muamalah ni, apa yang pertama sih? Kedua orang tua kita. Sesiapa yang masih lagi mempunyai ibu dan ayah kita, terpasuklah ibu dan ayah mertua kita, wajiblah kita santuni mereka selagi mana hayat mereka masih ada di dunia, ya. Ibu ayah mertua kita, na'udzubillah, andai kita berpisah dengan suami kita pun, mereka halal dari segi aurat, ya. Kita tetap halal untuk salam ibu dan ayah mertua kita. Betapa rapatnya lafaz akad tu daripada suami kita tu. Okey, kita telah menghalalkan segala-galanya kepada ibu dan ayah mertua kita. Aurat kita tetap boleh dengan ibu dan ayah mertua dia. Kita tetap salam boleh, boleh salam kepada ayah dan mertua, ibu dan ayah mertua kita. Kita tak ada istilah bekas ibu ayah mertua, tak ada. Mereka lah ibu dan ayah mertua kita sehingga ke akhir hayat. Itu istilah hebatnya Islam ni, ya. Dia ajar kita supaya kita menghormati orang tua kita, ya. Okey, ibadah kita kepada Allah tidak akan diterima jika tidak disertai dengan berbuat baik dan mendapatkan redha kedua orang tua. Okey, dalam Al-Quranul Karim Allah sebut dalam suratul Luqman, okey, wa ridha Allahu wa birrida'u wa lidaini. Redha Allah dan juga redha kedua ibu bapa. Sebelah je Allah letak. Redha Allah, nak dapat redha Allah kena dapat redha ibu bapa dulu. Ya Allah, tingginya maqam ibu ayah ni kan. Sangat tinggi ibu ayah kita ni.
Kita ni telah ditakdirkan untuk mentaati ibu dan ayah kita. Walaupun ibu dan ayah kita ditukar wajah binatang pun, kita wajib taat mereka. Nak pilih ke ustazah, ibu saya tak solat, ibu saya tak tutup aurat, ibu saya tak berpuasa, tak kena taat ke ya Allah, ya ustazah? Ya, wajib kita taat selagi tidak melanggar syariat Allah Subhanahu wa taala. Lagi-lagilah ibu ayah kita yang sentiasa solat, yang sentiasa baca Al-Quran, yang sentiasa bersedekah. Lagi-lagi ibu ayah kita macam tu, wajib kita kena taat. Ibu-ibu sekalian, ya. Saya yakin ibu-ibu sekalian mempunyai anak-anak dan cucu-cucu yang baik, insya-Allah. Amin, ya. Okey. Itu kita dah keramat. Ibu kita dengan ayah ibu kita dia dah memang keramat. Memang keramat mereka, kita kena taat kedua ibu dan ayah kita, termasuklah ibu dan ayah mertua kita, ya. Memang keramat pada kita, ya, ibu-ibu sekalian. Okey. Berbakti kepada keduanya. Kita kena berbakti. Kalau kita duduk jauh, kita apa yang kita ada sekarang? Video call boleh, telefon boleh, kan? Masya-Allah. Yalah, kita kan ada ibu ayah lagi, kan rasa macam saya kalau dulu masa waktu belajar, memang walau sekecil-kecil perkara, contoh esok saya ada ujian 10 markah pun, malam tu saya tetap call mak ayah saya, tolong doakan akak, mak, abah, esok akan ada ujian 10 markah, saya tetap akan telefon. Mungkin itu sebab mungkin mak ayah telah didik daripada awal, kan, dia punya hubungan ibu dan ayah kepada anak-anak dia, ya. Okey. Walaupun meninggal dunia, masya-Allah, ibu ayah kita dah meninggal dunia pun, macam mana cara kita nak berbakti kepada ibu bapa kita bila ibu dan ayah kita meninggal dunia, ibu-ibu sekalian? Berdoa lagi, ziarah kubur lagi, sedekah lagi, ada lagi satu, menyantuni kawan-kawan baik ibu dan ayah kita. Kalau ibu dan ayah kita lagi mempunyai adik-beradik, itu pakcik dan makcik kita, ya, kita pergi ziarah pakcik dan makcik kita tersebut itu. Sampai macam tu sekali Allah dah takdirkan anak ni supaya mentaati kepada kedua ibu dan ayah dia, ya. Okey. Yang kedua, iaitu kena ihsan dan bab muamalah ni apa dia? Kaum kerabat. Okey. Ihsan kepada kerabat adalah dengan jalan memperkukuhkan hubungan yang baik dengan mereka. Bahkan Allah Subhanahu wa taala menyamakan seseorang yang memutuskan hubungan silaturrahim dengan perosak di muka bumi. Ya Allah, jangan sesekali kita memutuskan silaturrahim antara satu sama lain. Kita lagi nak rapat antara satu sama lain, kan? Silaturrahim ni adalah kunci untuk mendapatkan keredaan Allah Subhanahu wa taala. Okey. Kalau kita rasa tak puas hati dengan seseorang, kita jumpa baik-baik orang tu, cakap baik-baik. Cakap dengan penuh hikmah. Hikmah ni maksudnya bijaksana, tanpa ada tersinggung. Kalau ada tersinggung, minta maaf dulu. Ibu-ibu sekalian, percayalah cakap saya, kalau kita marah macam mana pun, orang datang kepada kita, orang tu mohon satu je cakap perkataan, iaitu maaf. Kita terus cair. Betul tak ibu-ibu sekalian? Tapi perkataan maaf itulah yang sangat susah untuk disebut, kan? Kerana apa? Kerana ego, kerana marah. Tak naklah macam tu, ya. Na'udzubillah min zalik. Okey. Seterusnya kita tengok lagi muamalah kepada siapa kita santuni ni? Anak-anak yatim dan juga fakir miskin. Sesiapa yang kat sini ada berkenalan dengan anak-anak yatim, santunilah mereka. Allah sangat suka hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang bermaksud apa? Artinya, aku dan orang yang memelihara anak yatim di syurga kelak akan seperti ini. Ni Rasulullah tengok. Seperti ini Rasulullah tengok. Jarak dia sesiapa yang menyantuni anak yatim seperti ini Rasulullah tengok. Seperti apa? Rasulullah sambil menunjukkan jari telunjuk dan jari tangannya. Rapat ke tak? Rapat. Jadi sesiapa yang mempunyai kenalan anak-anak saudara ke anak-anak jiran yang anak yatim, kenalah sentiasa santuni anak-anak yatim tersebut. Okey, kerana mereka sangat sangat Allah suruh kita santuni golongan-golongan seperti berikut. Okey, kita tengok lagi sikit lagi. Kita tak habis sangat, kita akhlak nanti kita sambung kemudian, ya. Kita habiskan bab muamalah saja. Jiran, tetangga dan rakan sejawat. Ni jiran tetangga ni.
Jiran tetangga ni sampai macam ni sekali Islam ajar kita. Adab berjiran. Kadang-kadang kan jiran kita buat sebelah tu masak BBQ. BBQ kita masak yang panggang-panggang tu apa ya? BBQ ya, BBQ. Saya pun tak ingat apa istilah dia. Apa macam-macam. Bakar-bakar. Tu kan ada suka-suka makan makanan. Jiran sebelah kita bau, kita kena hantar kepada jiran kita tersebut. Ya, macam tu sekali Allah Islam ajar kita. Ihsan kepada jiran ni meliputi jiran dekat dari kerabat ataupun jiran yang berdekatan dengan rumah serta jiran jauh. Baik jauh kerana nasab maupun yang berada jauh dari rumah. Okey, mereka mempunyai hak sebagaimana jiran sama ada Muslim ataupun kafir. Kita kena ambil tahu ibu-ibu sekalian. Zaman sekarang kan macam masing-masing buat hal masing-masing kan. Dalam mahsyar nanti Allah kata, apa yang kamu buat tentang jiran kamu, wahai Khadijah? Kalau kita tak ada nombor telefon jiran sebelah kita, cepat-cepat kita nak ambil nombor telefon jiran sebelah kita. Sekurang-kurangnya kita mempunyai jawapan di hadapan Allah. Ya Allah, dalam handphone aku ada nombor jiran sebelah rumah aku ni. Sekurang-kurangnya kita ada rasa nak tahu apa yang terjadi pada jiran kita. Kan? Itu maksud dia jiran ni ya. Okey. Begitu jugalah melakukan ihsan kepada rakan-rakan kita. Dan sekarang dalam bilik mesyuarat kita, rakan-rakan kita kena ambil tahu susah dan senang mereka. Contoh hari tu Alhamdulillah Ustazah Faridah Cikgu Faridah nak pergi haji. Kita ada berikan sedikit sumbangan, tu baik. Tu terbaik sangat-sangat. Sifat ihsan dari segi muamalat sangat terbaik untuk rakan-rakan sejawat kita ya. Okey, kita tengok lagi sikit lagi. Ada dua lagi. Ibnu Sabil ataupun terputus bekalan dan hamba sahaya. Perkataan Sabil ni kan selalu kita guna di Mekah dan Madinah. Kan, siapa-siapa nak sedekah kepada Sabil, kita ada sediakan satu slot. Sabil ni maknanya orang-orang yang duduk dekat tepi-tepi jalan, orang tak ada tempat kan. Okey. Ihsan terhadap Ibnu Sabil adalah dengan cara memenuhi hajatnya, menjaga hartanya, memelihara kehormatannya, menunjukkannya jalan jika diminta dan memberi layanan sewajarnya. Maknanya apa pun kunci dia, kita kena melakukan kebaikan. Dan yang seterusnya manusia. Bagi manusia secara umum hendaklah kita melembutkan ucapan. Kadang-kadang kan ibu-ibu sekalian, kata-kata kita ni umpama pedang. Saya lupa dalam bahasa Arab apa dia ada kata-kata dalam bahasa Arab ya. Kata-kata ini umpama pedang. Tajam, ya betul. Nak cakap tajamnya kata-kata ini. Kadang-kadang sebabkan kata-kata tu boleh mengguriskan hati kita dan tinggalkan parut. Lama sangat parut tu nak sembuh. Kadang-kadang parut tu kekal sehingga selama-lamanya. Jadi jaga-jagalah lisan kita. Cakap yang baik-baik je. Cakap yang baik-baik, santuni jiran-jiran kita, santuni kawan-kawan sejawat kita dengan perkara, dengan kalam-kalam yang baik ya. Saling menghargai dalam pergaulan, menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah kepada yang mungkar. Okey, jangan lukakan hati kawan-kawan kita lah. Tu maksud dia. Dan yang terakhir sekali, subhanallah, tengok Allah ajar kita apa? Ihsan kepada siapa? Binatang. Masya Allah. Ya Allah, ya Tuhanku. Siapa kat sini ada kucing? Ada. Kita manusia ni tidak lepas pada kucing. Ada yang jaga kucing hari ni kat sini? Ada. Saya ada 2 kucing. Anak-anak bulus saya panggil. Nama dia Aman dan juga Qawi. Agak saya ajar bahasa Arab. Nama-nama anak kucing pun saya bagi dia bahasa Arab. Aman dan juga Qawi. Aman ni maknanya aman lah. Qawi maksudnya kuat. Ya. Binatang ni pun ibu-ibu sekalian kita kena buat ihsan kepada binatang ya. Memberi makan jika kalau lapar, ubatinya kalau sakit dan tidak membebankannya di luar kemampuannya. Andailah kalau kucing-kucing berada dekat restoran kedai makan kan, datang kat kedai kita agak-agaknya kucing-kucing ini buat apa ibu-ibu sekalian? Ada tak dia kata nak minta kad bank? Ada ke ibu-ibu sekalian? Tak ada kan. Dia nak apa? Nak makan. Kasihlah sikit daging, nasi goreng ayam tu ada. Ayamnya nak kasih tulang ibu-ibu sekalian. Sian dia.
Kasihlah daging ayam ke, kan, yang kita makan tu sedap tu. Satu pinggan tu penuh dengan nasi goreng ayam, penuh dengan ayam goreng, kan. Yang kita kasi apa? Tulang ayam yang kita dah makan. Tak naklah macam tu, ibu-ibu sekalian. Santuni dan kasihilah binatang seperti mana kita kasihi dan santunilah manusia. Itu juga kategori ihsan dalam bab apa? Muamalah. Alhamdulillah. Okey. Saya terpaksa express. Minta maaf akhir-akhir terpaksa express sedikit, ya. Okey, jadi Datang ulang balik. ulang balik. Oh, okey. Arahan Mak Teh tu baik-baik Mak Teh, boleh. Tak dapat faham semua Mak Teh. Okey, baik. Nanti kita ulang lagi sikit sebab ada program lepas ni, ya. Okey, jadi insya-Allah hari ini kita sedikit ulang. Kita dah melepasi bab ihsan. Kita dah bab ihsan tadi, kita dah tengok yang bab ihsan ni, bab ibadah kita dah pergi tengok. Okey, dalam ibadah kita ada tingkat takwa. Lepas tu kita pada tingkat albir atau abrar, dan juga ihsan iaitu muhsinun. Dalam muamalah kita kena ihsan kepada apa? Yang pertama kedua orang tua, yang kedua kaum kerabat, yang ketiga anak-anak yatim dan fakir miskin, yang keempat jiran tetangga dan rakan sejawat, yang kelima Ibnu Sabil yang terputus bekalan, dia orang tak ada sumber rezeki, kita kena bantu mereka. Yang keenam manusia, dan akhir sekali binatang. Jadi saya doakan moga-moga kita semua dalam bilik mesyuarat Masjid Saidina Abu Bakar Kampung Dijan ni menjadi golongan orang-orang muhsinun di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin, ya. Jadi sekadar itu saja kita pada hari ini. InsyaAllah pada kelas akan datang kita sambung dan kita ulang sedikit bab hari ini. Hari ini 6 hari bulan. 6 hari bulan 6. Jadi saya mohon maaf atas segala kekurangan. Yang baik itu datang daripada Allah dan kurang itu datang daripada saya. Kita tutup majlis ilmu kita dengan tasbih kafarah dan surah Al-Asr. Subhanaka asyhadu an la